Ya, kita dah ada cukup quorum 30, lebih 30 dah, 35 orang, 36 orang. Sila. Fasal 13 pindaan oleh Yang Berhormat Sungai Siput. Sila, Ahmad. Terima kasih Ketua Pengerusi. Ini pasal 13 ini adalah berkaitan dengan bail, jaminan pada orang yang dituduh atas satu kesalahan keselamatan. Dan apa yang diberi dalam akta ini ialah kuasa untuk membuat keputusan boleh ke orang itu diberi jaminan itu, bukan dekat hakim. Ini dikatakan tidak boleh diberikan untuk beberapa kumpulan tertentu, di bawah 18 umur seorang perempuan. Ini pendakwa raya boleh syorkan. Tapi apa yang kita kena ambil kira ialah di dalam bab 6 dan 6A ini, kesalahan-kesalahan yang dikumpulkan di bawah kesalahan keselamatan, ada juga kesalahan seperti katakan 130M, omission to give information relating to terrorist acts. 130N, collecting property for terrorist acts. Ada juga yang menyewa bangunan, memberi ruang harboring persons committing terrorist acts. Jadi bukan semuanya adalah orang yang bawa senapang dan tembak, bukan semuanya orang yang bawa bom dan letup. Mungkin untuk orang yang bawa bom dan buat letupan, mereka tak nak bagi jaminan, okey. Tapi untuk orang yang katakan the owner, occupier, lessee or person in charge of any building premises that permits a meeting of persons to be held, macam itu. Orang itu pun sekarang yang dirakumi dalam 13. Sekali dia disabit dengan charge itu, ini dikatakan satu yang kesalahan keselamatan, dia pun tidak boleh So kita telah mengambil kuasa untuk mempertimbangkan isu itu daripada hakim dalam akta ini dan beri tak ada siapa. Sekiranya dia di-charge, tak ada jaminan. So ini satu yang sangat heavy-handed dengan izin. And it ties the hand. Ini ikat tangan hakim. Ya. Jadi apa yang disyorkan ialah pasal 13 diganti dengan perkataan seperti berikut. Jaminan boleh diberikan kepada seseorang yang dipertuduh atas suatu kesalahan keselamatan jika hakim puas hati risiko keganasan terhadap orang atau harta dapat dikawal oleh sekatan terhadap orang yang dituduh seperti peranti pengawasan elektronik, perampasan pasport, pendepositan wang jamin dan kewajipan melaporkan diri dengan pihak polis secara berkala hingga kes terhadapnya diputuskan. So, jadi ini boleh beri satu kuasa untuk hakim buat keputusan itu. They have judicial review again. I think it's good for the act. I hope you consider it. Terima kasih. Masalahnya ialah bahawa pindaan sebagaimana tertera dalam kertas pindaan oleh Yang Berhormat Sungai Siput yang telah dibentangkan sekarang ini terbuka untuk dibahas. Tak ada bahasan, Yang Hormat Menteri. Tolong jawab. Tuan Pengerusi, saya amat memahami apa yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat daripada Sungai Siput. Tetapi daripada awal lagi saya telah mengatakan, iaitu bahawa mereka yang dituduh di atas kesalahan di bawah rang undang-undang yang sedang kita bahaskan ini, dia merupakan kesalahan keselamatan yang cukup orang kata apa,
serius, ya. Jadi dianya tidak boleh dilihat daripada segi keadaan biasa. Saya sebut sebentar tadi, iaitu kalau dalam keadaan biasa, criminal offences dibolehkan. Tapi ini keselamatan, ini kesalahan keselamatan. Very serious. Walau sekalipun kita boleh kenakan orang kata apa, bail 1 juta, 2 juta, katalah. Tetapi dalam masa dia berada dalam bail, dia boleh menghilangkan diri dia, ataupun dia boleh di luar menghapus segala apa juga keterangan yang mungkin ada, ataupun dalam ketika dia di bail itu kerana dia merupakan pengganas yang committed dengan apa yang difikirkan perjuangannya itu betul, dia akan melakukan lagi perkara yang mungkin mendatangkan satu orang kata apa, perkara yang besar, yang lebih besar, seperti pembunuhan lagi ke, ataupun letupan dan macam-macam. Dan kita tidak boleh ambil risiko ini. Kita tidak boleh ambil risiko ini. Kita boleh menggeleng kepala yang berhormat kalau sekiranya bukan keluarga kita yang terlibat dalam menjadi mangsa dalam apa-apa perkara yang dilakukan oleh pengganas ini. Tetapi kalau sudah berlaku sesuatu, kehilangan nyawa, lepas tu baru kita nak perketatkan undang-undang, orang akan marah kepada kita. Sebab di mana disebut oleh Yang Berhormat Pasir Mas tadi, ini undang-undang merupakan juga preventif, menghalang daripada satu perkara yang kemungkinannya besar boleh berlaku daripada berlaku. Sebab itu saya ingin menyatakan di sini, iaitu kita mahu supaya fasa 13 dikekalkan seperti sedia ada. Dan kita tidak bersetuju dengan pindaan yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Sungai Siput. Terima kasih, Berhormat Menteri. Ahli-ahli yang berhormat, saya peringatkanlah, yang bersetuju tu bersetuju dengan pindaan yang berhormat, ya. Yang tidak bersetuju tu tidak setuju dengan pindaan. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa pindaan yang dicadang oleh Yang Berhormat Sungai Siput dalam kertas pindaan hendaklah disetujukan. Ahli-ahli bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara yang tidak bersetuju. Pindaan tidak disetujukan. Fasal-fasal 13 hingga 17. Fasal-fasal 13 hingga 17 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal 18 pindaan oleh Yang Berhormat Sungai Siput. Sila Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Pengerusi. Adalah sedih kita tengok Parlimen ini jadikan satu rubber stamp lah, di mana ya memang di mana tidak bukan rubber stamp, sangkaan jahat. Okey, kita pergi ke 18. Sekarang 18 ini mengatakan mana-mana orang pernyataan yang dibuat sama ada secara lisan atau bertulis oleh mana-mana orang yang sudah mati ataupun tidak dijumpai hendaklah diterima oleh mahkamah. Ini beri satu kebebasan, satu ruang yang begitu luas, begitu longgar untuk pihak yang menuduh. Katakan pada satu masa yang depan, ada satu orang menteri daripada pihak ini yang tak happy dengan menteri kerana selalu tolak kita punya perpindahan, and they set you up. Dikatakan seorang ini dia beri maklumat. Siapa orang itu? Dia sudah hilang diri. Apa nama dia? Tak boleh bagi tahu. Sensitive information. Ya, dikatakan ini YB Patan Rengas, dia panggil saya membawa masuk senjata, membawa masuk bom untuk membantu dia buat sesuatu. Boleh reka.
kerana tak perlu kita bawa dia ke depan. Hanya dia punya, katakan dia kata macam itu, kita boleh reka itu. Dan oleh kerana ini satu information yang sensitif, maklumat sensitif. Dia katakan, oh, dia ada gang, dia boleh you know. So ini boleh dipakai, you know, untuk set up. So ini satu kelonggaran. Ini saya ingat di sini kita rampas kuasa hakim untuk mempertimbangkan, you know, dia harus dalam perkataan ini, you know, mana-mana orang yang tidak dapat dijumpai sekarang, tapi kepernyataannya hendaklah diterima. Draconian. Sebabnya ini harus digugur. Ya. Terima kasih. Minta penjelasan sedikit Sungai Siput sebelum Ya. sebab tadi Sungai Siput membangkitkan kemungkinan keterangan direka untuk membawa tuduhan yang palsu terhadap mana-mana pihak, dan inilah ada bahaya apabila kita longgarkan peraturan membawa masuk keterangan. Saya ingin sebut satu contoh yang spesifik dan minta pandangan daripada Sungai Siput. Pada April 2001, beberapa aktivis lah boleh katakan, termasuk Batu yang ada anggota di sini, Adun Bukit Antarabangsa kalau saya tidak silap, Syarif Sungib dan 8 aktivis lain ditangkap di bawah ISA atas tuduhan yang dibuat dalam kenyataan bertulis, kenyataan umum oleh mantan Ketua Polis Negara pada masa itu dan Sri Norian Mai, yang menuduh bahawa mereka ini adalah pengganas dan mereka ini telah membuat tindakan atau aktiviti mengumpulkan grenade launchers dengan izin Datuk Speaker, dan juga Molotov cocktails. Ini bukan cakap, ini ditulis dalam kenyataan bertulis oleh pegawai tertinggi dalam PDRM pada masa itu dan dikeluarkan secara umum, memfitnahkan mereka. So mereka, ada di antara mereka ditahan 60 hari di bawah ISA Section 73 mula-mulanya, lepas tu ditahan 2 tahun di Kamunting. Tuduhan ni, bukti grenade launchers sampai sekarang tak dilihat, masih di dalam imajinasi Tan Sri Norian Mai pada masa itu, mungkin sampai sekarang. Kes di mahkamah dibuat oleh mereka yang ditangkap, minta bukti ini sampai sekarang tidak dikeluarkan. So ini satu kes yang spesifik. Jadi apa yang disebut oleh Sungai Siput tadi, ini bukan satu tuduhan, ini memang sudah berlaku ya. So inilah bahaya yang kita sudah nampak, dan sebab ini kita minta, kita tak boleh longgarkan ya ruang untuk membawa keterangan daripada macam-macam punca. So sebab itu kita mesti ada safeguard ya, dengan izin, dan minta penjelasan. Yang Mohd, saya